Kenapa lepas lay konkrit kena spray air? Dia bukan selepas lay konkrit, a day after lay konkrit. Kalau tak, nanti surface tu nanti tak cantik. Biasanya kita akan spray air selepas konkrit dibuat pada hari ini, hari esok kita akan spray air. This is normal untuk dia panggil kerja-kerja concreting. Salah satu daripada dia punya SOP dalam specification, konkrit selepas dia dibuatkan concreting, konkrit tersebut panas. Campuran antara simen, air. Simen dengan air je dia dah melepaskan tenaga. Dia ada tindak balas chemical terhadap simen tu sendiri dengan air. So bila tindak balas tu ada, itu yang menyebabkan konkrit pencantuman tu dicampurlah bahan-bahan lain untuk curekan dia punya simen tadi tu supaya dia tidak terlampau panas, dia dalam keadaan yang baik. Belajar satu, bye.